Ni rakyat Terengganu ni suka makan. Oh, Suka makan, suka santai-santai. Makan pun sedap-sedap tuan ni. Ya, betul. Assalamualaikum dan salam sejahtera. FM Podcast kali ini dibawakan khas kepada anda secara eksklusif di negeri Terengganu, Darul Iman. Menampilkan antara mercu tanda infrastruktur paling ikonik di Malaysia iaitu Jambatan Angkat Kuala Terengganu. Dan paling menarik, episod kali ini benar-benar dirakam secara langsung di lokasi sebenar drawbridge ini. Bukan di studio, bukan menggunakan green screen, tetapi terus di tengah-tengah aset infrastruktur dinamik yang menjadi kebanggaan rakyat Terengganu dan Malaysia. Jadi anda bukan sahaja dapat mendengar perkongsian mengenai drawbridge ini, tetapi turut dapat merasai sendiri suasana, operasi dan keunikan infrastruktur ikonik ini secara lebih dekat. Untuk episod ini, From Static to Dynamic, kita akan membincangkan bagaimana aset infrastruktur dinamik ini seperti drawbridge ini terus diurus dari segi aspek teknologi, penyelenggaraan serta kelestarian. Dalam episod kali ini, kita berbesar hati menerima kehadiran Encik Awasi Muhammad, Ketua Pegawai Eksekutif TI Properties Niam Berhad. Untuk pengetahuan semua, TI Properties merupakan anak syarikat milik penuh Terengganu Incorporated yang bertanggungjawab dalam pengurusan aset, pembangunan hartanah serta pengurusan fasilitis di negeri Terengganu termasuk operasi dan penyelenggaraan Jambatan Angkat Kuala Terengganu. Menariknya, drawbridge ikonik ini bukan sahaja merupakan yang pertama di Malaysia dan Asia Tenggara, malah turut diiktiraf sebagai drawbridge yang pertama di dunia yang beroperasi hampir sepenuhnya menggunakan tenaga solar. Selamat datang kami ucapkan kepada Encik Awasi Muhammad ke FM Podcast. Selamat datang. Terima kasih. Baik tuan, sebelum kita masuk lebih mendalam tentang drawbridge ikonik ini, mungkin yang boleh dibuka untuk laluan kapal, mungkin tuan boleh perkenalkan diri terlebih dahulu dan kongsikan sedikit tanggungjawab tuan dalam pengurusan serta operasi Jambatan Angkat Kuala Terengganu, dan mungkin juga tuan boleh ceritakan sedikit perjalanan kerjaya tuan dalam bidang infrastruktur, management, engineering ataupun FM. Sebab bukan semua orang dapat tulis dalam resume mereka yang tempat kerja saya boleh buka dan tutup untuk laluan kapal. Silakan tuan. Okey, terima kasih Saudara Razi ya. Pertama sekali saya Awasi Muhammad, seperti yang diperkenalkan tadi, merupakan Ketua Pegawai Eksekutif kepada TI Properties. TI Properties ni merupakan anak syarikat yang diberi amanah untuk menjaga aset-aset dan juga hartanah milik kerajaan negeri. Termasuk juga Jambatan Angkat Kuala Terengganu ni merupakan aset kepada kerajaan negeri. Jadi fungsi kita adalah memastikan penyelenggaraan bangunan ini, jambatan ini berjalan lancar, tiada kerosakan dan juga fungsi komersial yang ada di jambatan inilah. Mungkin seperti yang diminta tadi, saya diminta untuk menceritakan sedikit sebanyak tentang pengalaman saya lah sebelum ni. Okey, saya telah dipanggil untuk mengetuai syarikat ini pada 3 tahun lepas. 3 tahun lepas. Sebelum ni saya berada di luar Terengganu lah, berkhidmat di beberapa konglomerat, so antaranya beberapa pemaju perumahan dan juga bank. Saya berpengalaman lebih kurang dalam 33 tahun di institusi kewangan tu sendiri, lebih kurang dalam 26 tahun. Lama itu kan? Ya. Pengalaman saya di sana, saya cerita dulu pengalaman saya di sana. Okey, dia lebih kepada menjaga aset kepada bank lah. Jadi saya sendiri terlibat banyak tentang penyelenggaraan dan memastikan kesinambungan lah bangunan tu untuk memberi servis kepada bank tu sendiri. So kita terlibat banyak. Saya terlibat sendiri dalam pengurusan intelligent building, data center dan sebagainya lah. Okey, berbalik kepada di Terengganu ni,
kita selain daripada drawbridge ni, kita ada beberapa aset lain lah yang kita diberi amanah untuk membuat pengurusan. Tapi bila kita cerita pasal drawbridge ni, ada beberapa perkara yang mungkin secara Razi sendiri ataupun penonton ingin tahulah lebih banyak. Apa yang uniknya jambatan angkat ni? Keunikannya adalah kerana ada bahagian tengah dia boleh dibuka. Boleh dibuka dan boleh ditutup untuk memberi membuka laluan kepada kapal-kapal besar untuk lalu. Dalam masa yang sama, dari segi design dia merupakan design yang amat unik lah. Sebab tu dia panggil ikon. Dan dia berada di pesisir lah, di muara sungai menghadap ke Laut Cina Selatan. Dalam masa sama, dia menghubungkan di antara muara selatan dengan muara utara. Jadi kita TI Property ni perlu memastikan penyelenggaraan jambatan ni berjalan lancar supaya bila masa kenderaan ni contoh dia, kalau kapal nak lalu, kita kena buka memberi laluan. Dan dalam masa yang sama, jambatan ni merupakan penyambung kepada pengguna jalan raya. Jadi pengguna jalan raya pun boleh gunakan jambatan ni. Dalam masa yang sama, kalau kapal nak lalu, kapal yang tinggi, kita buka laluan ni untuk kapal lalu di bawah jambatan. Katanya dia dapat menjimatkan dalam beberapa minit bila dah ada jambatan ni, tuan? Ya, betul. Dia pasal sebenarnya kita ni merentasi Sungai Terengganu. So yang menghubungkan antara selatan dengan utara ni sebenarnya ada 4 laluan alternatif. So jambatan ni merupakan salah satulah yang mana dia paling ke arah pantai. Jadi untuk terutamanya para pengguna jalan raya lah, terutamanya daripada sebelah Kuala Terengganu Utara, macam Maya Mall, KTCC, hospital dan sebagainya, untuk melintasi sungai ni melalui jambatan ni untuk ke seberang Takir. Begitu juga daripada penduduk-penduduk dari seberang Takir dapat ke Kuala Terengganu tanpa melalui jalan lain lah yang agak jauh. Ya. Okay, terima kasih tuan. Sedikit pengenalan berkenaan pengalaman tuan dan juga kepentingan drawbridge ni kepada rakyat Terengganu especially. Jadi di sebalik jambatan yang ikonik ni dan pasukan operasi yang bekerja tanpa henti, kita pasti TI Properties urus operasi, maintenance, safety, monitoring dan juga user experience lah. Jadi bagaimana tuan TI Properties ni memastikan drawbridge ni sentiasa berada dalam keadaan selamat dan juga reliable lah? Dan juga adakah KPI yang telah diberikan kepada pihak TI Properties ni, tuan? Ya, betul. Bagi memastikan operasi ni berjalan lancar tanpa sebarang gangguan lah. Memang kita ada SOP tersendiri. Terutamanya bila waktu nak buka di bahagian tengah jambatan tu, kita panggil base queue. So dia ada proses dia yang mana kita pastikan yang pertama sekali pengguna jalan raya dimaklumkan lebih awal. Yang kedua, bila berlakunya proses tu, dia ada proses safety proses yang kita kena buat. So antaranya adalah kita kena tutup jalan dulu. Jadi memastikan tiada trafik di atas jambatan. Jadi selepas tu kita bila dah selamat, kita pastikan bahagian tengah jambatan tu dibuka. Dia ada bahagian tengah tu untuk menyambungkan di antara dua hujung base queue tu. Dia ada macam kunci lah. So kita panggil span lock. Kita walaupun pembukaan tu menggunakan automation, tapi bagi memastikan perkara ni berjalan lancar, kita secara fizikal pun kita check. Jadi bila buka fully open tu, barulah kita kata okey, boleh proceed baru jambatan inilah bahagian tengah tu dibuka lebih kurang dalam 3 minit untuk inilah masa bukaan tu. Lepas tu bergantung kepada laluan tu, proses tu lalu, selepas lalu tu kita tutup balik. Begitu juga proses dia reverse. Tadi kita buka span lock, tutup, buka. Sekarang ni bila tutup span lock, kunci balik. Kunci balik. Bila dah selamat, kita tengok. Lepas tu baru kita kita buka
kita ada barrier gate kita lah untuk pengguna jalan raya lalu. So proses dia gitu. Kita ada tim maintenance yang akan memastikan perkara ini berjalan lancar, dan of course dia mempunyai SOP dia lah yang perlu amat ketat, yang perlu dipatuhi supaya step dia tu tidak tertinggal lah. Maknanya ada yang tim yang akan control lah step dia. Maksud dia perlu follow SOP sebelum buka dan tutup ni. Ya, betul. Dan kita ada standby juga. In case kalau pasal sistem ni ada dua. Satu by automation, satu by manual. Oh, manual pun ada juga? Ada. Jadi kita standby dua-dua untuk pastikan tiada gangguan dan sebagainya. Okey tuan, berbalik orang kata dari segi tim tu kan tuan, kita pun nak tahu juga dari segi kepentingan drawbridge ni sendiri kepada rakyat negeri Terengganu lah. Jadi kita difahamkan panjang bridge ni sepanjang 638 meter. Dia ada 4 menara dan 16 tingkat tuan, betul ni? Ya. 16 tingkat. Ketinggian 16 tingkat. 16 tingkat. Ya. Jadi apa yang membezakan bridge ni dengan mungkin bridge lain yang mungkin lebih statik ataupun yang ni dipanggil dinamik kan, dia boleh buka dan tutup kan, dari segi maintenance tu tuan? Dia amat berbeza. Kerana dia panggil moving part lah. Moving part yang bergerak tu dinamik lah. Kalau jambatan biasa dia lebih statik, maknanya dia kekal macam tu. Penyelenggaraan dia sangat mudah lah. Nak pastikan tiada settlement dan sebagainya lah. Kalau jambatan ni, dan pastikan struktur yang tetap tu kukuh, tiada keretakan dan sebagainya. Tapi bila jambatan akad ni berbeza kerana ada dua-dua. Ada bahagian yang statik, ada bahagian yang dinamik. Okey. Bahagian statik macam saya kata tadi lebih kurang sama. Tapi bahagian dinamik ni berbeza kerana dia ada moving parts. So dia ada sistem hidrolik, dia ada sistem kontrol, dia ada counterweight dan sebagainya lah yang kena selenggara. Jadi itu ya secara asasnya berbeza. Dan kontrol dia pun ada proses dia dan sebagainya. Dan dia ada maintenance proses dia berbeza juga. Kita ada preventive maintenance dan sebagainya lah. Saya difahamkan ini semua menggunakan tenaga tempatan dan juga kepakaran tempatan tuan? Ya. Kita punya pekerja adalah pekerja tempatan, tapi teknologi daripada China. Teknik asal daripada China. Tapi sekarang ni kita mengambil alih sepenuhnya lah penyelenggaraan tu secara dalaman. Maknanya pihak TFL sendiri yang Ya. Kita ada engineers, kita ada chargeman, technician dan sebagainya lah. Okey, right. Dari segi kita tahulah tempat ni dia orang kata orang datang bukan sekadar untuk melintas tapi untuk mencipta pengalaman bersama keluarga katanya. Hotspot fotografi dan juga aktiviti santai waktu malam, dia kata ada sky view menara dan juga tarikan kepada pelancong, itu yang menjadi aktiviti utama tuan. Ya, betul. Jadi okey. Dia itulah terima kasih kerana Saudara Razi kerana sebut benda ni. Sebab saya perlu jelaskan sebenarnya ramai rakyat terutama pengunjung daripada luar, dia menganggap kalau ke drawbridge ni sampai bawah ambil gambar dari bawah bercukupi. Tapi sebenarnya ada pengalaman yang lebih menarik di atas menara itu sendiri, di mana macam disebut tadi ada menara tinjau, ada menara kaca yang memang very instagramable lah. Memang bila gambar memang spot memang amat cantik, terutamanya pada waktu petang bila matahari jatuh dan waktu pagi pun. Waktu pagi matahari naik. Jadi kita boleh tengok persekitaran 360 darjah persekitaran Kuala Terengganu. Sama ada dari sungainya ke Laut Cina Selatannya dan juga panorama Kuala Terengganu sendirilah. Jadi amat berbeza dengan kalau kat bawah ni kita boleh tengok secara luaran saja, tapi kat atas tu memang berbezalah. Okey, terima kasih tuan. Jadi itulah, kita pun kalau ada peluang kita tinggi juga nak naik kat atas tu tengok macam mana sila. yang tuan sebut tadi kan.
Okay, right. Jadi mungkin nampak seperti Tower Bridge, tapi katanya jiwa kekal Terengganu dekat tempat ni. Ya. Okay, right. Rekaan yang saya dipahamkan, rekaan ni diinspirasikan daripada Tower Bridge yang identiti moden Terengganu. Ya. Jadi sejauh manakah pendapat tuan berkenaan dengan architecture dan juga identiti memainkan peranan dari segi aspek untuk mewakili negeri Terengganu itu sendiri, tuan, dari segi design tu, tuan? Ya, memang design perlu, penting, amat penting. Design tu perlu unik lah, baru dia jadi ikonik, kan? Kalau sekadar design yang biasa-biasa, jadi tidak nampak keistimewaan. Jadi memang kita memilih design yang sesuai untuk untuk reka bentuk jambatan ni. Macam Saudara Razzie sebut tadi, memang kita mengambil inspirasi kepada jambatan London Road Bridge, tapi sekadar inspirasi. Tapi design tu masih mengambil kira unsur tempatan dan sebagainya. Bila kita tengok dari segi fasad di luar tu ada identiti Islamic identiti Terengganu dan sebagainya lah. Dan bukan itu saja, menambah keunikan tu perlu ada benda perkara yang istimewa lah, iaitu bahagian tengah yang boleh dibuka lah. Kalau sekadar design mungkin orang boleh tiru, kan? Tapi kalau design dengan sistem yang ada tu memberi angle yang berbeza. Jadi ada dua faktor. Jadi dua-dua memain peranan sebenarnya. Bila tuan sebut dari segi design tadi kan, tadi masa kita borak-borak tadi tuan dah sebut kalau mungkin hujung minggu ataupun bulan puasa, ramai yang rakyat Terengganu ataupun orang luar sendiri yang datang ke sini untuk beriadah, tuan. Ya. Jadi adakah itu menjadi salah satu orang kata daya tarikan di Kuala Terengganu sendiri, tuan? Betul, memang menjadi spot yang menarik lah, pasal rakyat Terengganu ni suka makan. Suka makan, suka santai-santai. Jadi sedap, ya, betul. Jadi bila ada tempat yang menarik ni, sambil diorang beli makanan tu, ada yang sampai menghampar tikar di tepi-tepi, di tebing sungai ni untuk berkelah bersama keluarga. Jadi dalam masa sama kita ada spot yang menarik lah. Ada tempat yang menarik yang dia boleh lihat sendiri. Apatah lagi dengan pada waktu malam, terutamanya ada lampu-lampu dan sekiranya ada bukaan beskut, dia jadi macam pesta. Pesta. Jadi memang merupakan satu tourist spot lah. Bukan sahaja kepada rakyat tempatan, kepada juga pengunjung-pengunjung daripada luar negeri lah. Pun sama. Selalu dia memang menanti-nantilah kalau ada bukaan tu, memang menanti-nanti. Ada ke pengumuman, tuan, untuk buat pembukaan ataupun dia macam mana, tuan? Ya, memang kita kena bagi pengumuman lah. Biasanya 2 hari sebelum bukaan tu kita kena maklumkan kepada pihak autoriti lah. Pasal kita perlu ingat jambatan ni selain merupakan destinasi pelancongan, dia merupakan juga laluan untuk kenderaan, terutamanya sekiranya berlaku kecemasan. Macam apa? Sekiranya contoh ada berlaku kemalangan dan sebagainya, jadi perlu ambulans untuk melintas. Jadi kalau pihak ambulans, pihak hospital tidak dimaklumkan lebih awal, dia dah sampai sini dia tersangkut. Begitu juga bomber dan sebagainya lah. Jadi memang kita kena maklumkan kepada pihak autoriti untuk maklumkan tempoh, tarikh dan tempoh bukaan dibuat. Kecuali sekiranya betul-betul ada emergency lah. Emergency yang perlu tanpa makluman yang 2 hari lah. Tapi still kita bagi makluman lah. Sekurang-kurangnya dalam 1 hari. Ya. Jadi mungkin kalau orang yang kat luar sana nak tahu bila buka bila tutup, dia ada ke jadual? Mungkin sebab kita nak tengok kan dia punya keunikan ni, tuan. Dia tidak ikut jadual. Pasal bila kita buka ni adalah mengikut keadaan. Yang pertama, sekiranya ada permintaan kapal nak lalu ataupun pihak kerajaan sendiri minta kita buka. Yang tu kita boleh plan. Faham. Yang kedua, sekiranya ada penyelenggaraan. So kita ada penyelenggaraan berkala, macam saya sebut tadi, memang kita perlu test. Kita perlu test bukaan, tutup dia macam mana, angle macam mana dan sebagainya. Dan kita perlu buat sekurang-kurangnya 3 bulan sekali.
Sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. Yang ni berjadual. Yang ni pun kita maklumkan awal. Yang ni kalau yang berjadual ni 3 hari ataupun seminggu. Kita maklum melalui kita punya ni laman sosial kita lah. FB, website dan sebagainya lah. Kita maklumkan. Jadi memang dimaklumkan lah kepada orang ramai lah. Okey tuan. Terima kasih tuan. Kalau kita lihat dari luar, orang nampak drawbridge ni bergerak dengan cukup smooth lah dan teratur tuan. Tapi di sebalik sebenarnya ada gabungan mekanikal dan juga hidrolik yang tuan akan sebutkan tadi, dan juga kontrol sistem yang kompleks. Dan semuanya perlu bercakap antara satu sama lain. Jadi tambahan pula dengan struktur yang panjang ni dan bunyi 4 menara tadi. Jadi pada pandangan tuan, apakah cabaran utama bagi memastikan sistem ini sentiasa berfungsi secara seamless ataupun bersepadu dan juga selamat tuan? Ya. Memang dia bermula dengan penyelenggaraan lah. Kena ada penyelenggaraan berkala. Dia ada moving part yang kena maintain. Dan dalam masa sama kita pastikan contoh dia lah. Kita kena letak grease lah, minyak dan sebagainya lah untuk memastikan pergerakan tu lancar, tiada gangguan. Lepas tu kita tengok juga perkara-perkara lain, pasal terutamanya lokasi jambatan ni sendiri. Dia terletak di tepi pantai. Jadi dia terdedah kepada unsur-unsur inilah air laut masin dan sebagainya. So kita kena pastikan tiada inilah pengaratan tu lah. Karat tu terkawal. Jadi kita ada preventive maintenance yang kita kena buat. Okey. Satu lagi dari segi pengawalan lah. Pasal tadi saya sebut dari segi mechanical lah. Kita ada pergerakan dan sebagainya. Tapi dari segi kontrol pun ada sama. Kita ada sistem automation dan ikut sequence je. Jadi kita pastikan kontrol sistem tu diselenggara lah. Dan sequence tu betul. Supaya bila kita nak buat bukaan tu smooth. Dia tak ada gangguan dan sebagainya lah. Jadi perkara-perkara ni lah kita kena tengok dari segi preventifnya dan sebagainya. Preventive maintenance dan juga proses SOP mengikut SOP yang betul lah. Kalau mungkin tuan boleh kongsikan sikit, kalau kita nak buka drawbridge ni, diperlukan berapa ramai antara untuk bagi technical team termasuk trafik punya ni kita? Kita perlukan kita ada 2 control room di tingkat 1 yang mengawal lah untuk kontrol pergerakan. Dalam masa sama kita perlukan pemeriksaan fizikal yang berada yang saya sebut tadi, span lock. Span lock tu mungkin 2 orang. Control room 2 orang. Dalam masa sama kita ada pengawal trafik. Pengawal trafik di dua-dua bahagian lah, satu di utara, satu di selatan. Itu pihak keselamatan kita lah. Dan kita ada standby juga beberapa staff untuk melakukan proses manual sekiranya pembukaan secara automatik tidak dapat dilaksanakan. So kena ada lebih kurang 8 orang untuk satu masa. Untuk buka saja dan juga tutup tuan Buka dan tutup lah, orang yang sama, dia akan standby situ. Pasal kita betul kita ada sistem, tapi kita kena pastikan sistem tu berjalan tanpa gangguan. Jadi kita kena ada juga check pemeriksaan lah, secara fizikal ke bahagian-bahagian tertentu lah. Dia proses untuk buka dan juga tutup jambatan ni dia berapa lama tuan? Contoh kalau nak buka tu dia perlukan mungkin setengah jam awal ke, tutup macam ni tuan? Okey, biasa dia untuk buka, untuk tutup trafik tu kita perlukan dalam 15 minit. 15 untuk tutup jalan. Untuk pastikan jalan tu clear, lepas tu ada semua security akan check semua point dah clear. Bila tutup, kita tadi saya cakap kena check span lock. Buka span lock kena check, make sure buka. Jadi ambil masa mungkin dalam 5 minit. Okey. Bukaan. Bila clear, bukaan. Bukaan dia sekejap je. Dalam 3 minit saja. Katanya nak sampai naik ke 75 degree tuan 75 degree. Maksimum 75 degree, dua belah. Jadi bukaan sekejap. Okey, dia akan stay situ untuk memberi laluan kepada kapal lah. Jadi kalau bergantunglah kapal tu, kalau katakan kalau satu kapal cepatlah. Tapi kalau ada beberapa biji kapal, dia ambil masa sikit. Bila lepas, proses dia sama, tutup pun lebih kurang 3 minit. Lepas tu span lock dalam 2 minit gitu, 5 minit. 5 minit span lock tutup, masukkan balik, lepas tu tutup, buka balik trafik dalam
mungkin dalam 15 minit. Itulah, menarik juga tuan Ya. dalam masa yang kita tengah podcast ni, kat belakang kita ada kapal kat belakang Itulah kebetulan. memang boleh very live tengok, eh. boleh tengok. Boleh tengok Ya. Mungkin penonton tak dapat tengok kapal kat belakang ni. Okay, right. Okay, seterusnya mungkin soalan yang kita nak pergi kepada pengurusan trafik yang tuan dah sebutkan tadi. Pengurusan trafik diperlukan orang kata apa, pemakluman awal kepada orang panggil apa, kepada jabatan autoriti tuan Ya. bomba. Adakah benda-benda ni staff-staff tuan terlatih, dia ada SOP khas yang perlu follow ke atau macam mana tuan? Ya, memang dari segi kita punya makluman kepada pihak berautoriti itu memang secara langsung saya sendiri. Mana dia surat tu daripada saya. Okey. Saya tangani, lepas tu kita hantar ke jabatan. Kita nak pastikan perkara yang kita buat tu betul lah. Maknanya pihak autoriti daripada TI Property sendiri. Jadi bila kita maklumkan kepada jabatan-jabatan dia terus boleh terima lah. Maknanya dia okey, betul, akan berlaku bukaan dan sebagainya, trafik akan ditutup dan sebagainya, dan dia terus maklumkan kepada jabatan-jabatan lain yang berkenaan lah. Okey. Faham tuan? Berkenaan dengan strategi penyelenggaraan tuan Ya. Jadi untuk aset kritikal seperti drawbridge ni, saya percaya maintenance bukan dibuat apabila rosak saja, macam tuan sebutkan tadi. Ada preventif dan juga tapi perlu dirancang dengan teliti, kerana dia melibatkan komponen utama seperti lifting mechanism yang tuan sebutkan tadi, hydraulic system, control system. Tambahan pula kalau sebarang downtime atau gangguan operasi akan memberi impak besar kepada trafik tuan Ya. Jadi tuan, pendapat tuan, apakah maintenance strategi utama yang digunakan bagi memastikan operasian drawbridge ini sentiasa berada di tahap yang terbaik? Okey. Yang pertama sekali, kita perlu ada kesinambungan spare part tu. Bahan-bahan gantian lah. Kena ada. Jadi kita kena pastikan mencukupi. Okey. Dan sebelum kita buat operasi tu, kita pastikan digantilah, dan dia proses, prosedur dan sebagainya. Dalam masa sama, kita ada outsource kerja penyelenggaraan untuk part kritikal, bahagian-bahagian kritikal. Umpamanya bahagian kontrol. So kontrol ni very specialized punya kerja. Jadi kita perlukan specialist untuk buat. Bukan orang sembarangan, bukan sembarang kontraktor. Jadi kita kena ada specialist yang kompeten, yang tahu tentang sistem ni. Lepas tu satu lagi bahagian hidrolik. Hidrolik pun sama, kita perlukan expert. Pasal dia sistem ni, teknologi dia satu. Satu lagi parts dia, komponen dia ada brand yang tertentu. Yang kita kena perlu kepada brand itu sendirilah. Jadi perlu ada spare part semua. Ya, kita perlukan ada spare part, dan juga perlu ada bantuan daripada pihak ketiga lah. Terima kasih tuan. Kita kembali terusnya kepada teknologi sensor dan juga smart maintenance tuan. Dalam perkembangan teknologi hari ini, pengurusan aset kritikal seperti drawbridge ini semakin bergerak ke arah smart maintenance. Dan saya pasti berkenaan dengan data driven operation lah. Mungkin dahulu kerosakan hanya dapat dikesan bila suatu sistem mula menunjukkan masalah. Tapi hari ini dengan sensor teknologi, saya pasti coordination monitoring, AI based analytic dan banyak perkara boleh dikena pasti lebih awal sebelum berlakunya kita panggil operation failure lah. Tuan, sejauh manakah teknologi seperti ini membantu pihak operasi dalam membuat early detection ataupun untuk mengurangkan risiko kerosakan? Sebab kita nak memastikan operasi ini berada dalam tahap optimum tuan. Ya, betul. Memang amat membantulah dari segi sensor sistem. Dia lebih kepada itulah sebenarnya. Sensor sistem bukan sekadar untuk dari segi operasi, dia juga memberi penjimatan kepada guna tenaga dari segi manpower dan sebagainya lah. Okey, sensor ni memberi maklum balas awal kepada maintenance lah, operasi maintenance. Jadi kita dengan mengetahui perkara-perkara yang tidak
tidak normal kepada sesuatu bahagian sepatu parts tu, jadi kita dapat detect secara awal. Itu yang membantu sebenarnya untuk kita buat preventive maintenance. Jadi memang amat membantu, apatah lagi dengan teknologi yang ada sekarang, AI dan sebagainya. Saya nak sebut juga berkenaan dengan machine learning punya teknologi lah. Dia boleh memberi sensor, dalam masa sama dia membantu sistem tu sendiri. Machine learning ni boleh mengkaji pattern sistem supaya kita dapat tengok abnormalities dan sebagainya lah. Dan bila berlaku perkara ini, kita boleh buat predictive maintenance untuk tengok berapa lama contoh dia parts ni boleh bertahan dan sebagainya, dan macam mana kita nak ganti, dan apakah improvement yang kita boleh buat. Dia amat membantu. Termasuk dari segi kos ataupun prediction untuk kos. Kos dari segi mungkin pemasangan tu mungkin melibatkan kos, tapi dari segi inspection tu dah ada sensor di beberapa tempat tertentu. Jadi amat mudah lah, dan memang kos manpower tu amat berkurang lah. Boleh dikurangkan. Tuan boleh buat prediction berapa lagi kos yang diperlukan untuk tahun-tahun yang akan datang tuan Ya, betul. Okay, right. Jadi untuk drawbridge kita difahamkan dia menggunakan tenaga solar sebelum ni tuan Jadi selain terkenal sebagai drawbridge pertama di Malaysia dan juga Asia Tenggara, Jabatan Angkat Kuala Terengganu juga mencipta satu pencapaian yang cukup membanggakan apabila diiktiraf sebagai drawbridge pertama di dunia yang beroperasi hampir 98% menggunakan tenaga solar. Jadi tuan, pada pandangan tuan, sejauh manakah renewable energy ini memberi impak kepada operation efisiensi dari segi kos operasi dan juga accessibility untuk jangka masa panjang tuan? Okey, memang penggunaan solar ni memberi penjimatan lah kepada dia, alternatif kepada sumber lain, sumber minyak, gas dan sebagainya lah. Memang dia memberi impak yang besar dari segi penggunaan dan sebagainya. Dalam masa sama kita perlu kesinambungan sebenarnya. Solar ni merupakan alternatif, tapi kita masih juga bergantung kepada sumber lain lah, supaya sekiranya berlaku apa-apa kerosakan dan sebagainya, kita tiada gangguan kepada sistem operasi drawbridge itu sendiri. Okey, faham tuan. Terima kasih. Tuan, pada pandangan tuan, apakah pendekatan FM management hari ini bergerak perlu tuan, pada pandangan tuan, apakah pendekatan facilities management hari ini perlu bergerak lebih jauh daripada sekadar maintenance kepada sustainability driven ataupun asset management tuan? Ya, betul. Apatah lagi sekarang ni dia banyak perkara baru lah, teknologi baru yang especially on AI matters kan. Banyak benda yang kita boleh guna pakai sebenarnya, dari segi penjimatan, dari segi automation dan sebagainya. Jadi memang benda ni sentiasa bergerak, dan kita kena keep abreast to the teknologi lah. Pasal kita kena ingat je, contoh dia jambatan ni sendiri. Dia kalau kira design dia dah berusia lebih kurang dalam 15 tahun design dia. Jadi design 15 tahun lepas dengan sekarang ni, mungkin ada benda-benda, perkara-perkara yang perlu dilihat balik. Dari segi sistem. Mungkin teknologi 15 tahun yang lalu berbeza dengan sekarang. Jadi kita kena tengok, dan kita perlu dinamik lah, dan kita perlu adapt kepada teknologi itu supaya yang paling penting operasi drawbridge ni tidak terganggu. Dan macam Saudara Razi sebut tadi, of course bila kita buat benda ni, dia akan ada penjimatan dan sebagainya lah. Dan akan ada dua-dua dia kena berlaku serentak. Ya. Okey, dan hari ini Jambatan Angkat Kuala Terengganu juga semakin mendapat perhatian sebagai antara mercutanda infrastruktur yang moden dan unik di rantau ni tuan. Pada pandangan tuan, adakah drawbridge di Kuala Terengganu ini sudah standing dari sudut operasi, teknologi dan juga tarikan pelancong berbanding dengan movable bridge yang terkenal di dunia yang lain tuan? Okey. Wow. Itu soalan cepu emas tu. Okey, sebenarnya dari segi teknologi tu saya kata kita standing. Pasal kita pernah menang anugerah
Tahniah tuan. Ya, terima kasih. Dan kita dari segi design pun kita ada benda yang perkara yang sama tertanding dengan drawbridge di tempat lain. Mungkin sistem kita sedikit berbeza. Dia ada drawbridge ni ada macam-macam design. Yang boleh pusing, ada boleh gelonsor dan sebagainya lah. Tapi kita buka di tengah. So kita ada keunikan sendiri yang mempunyai sistem yang ada. So saya rasa lebih kurang. Lain tu mungkin dia sistem bukaan lain, tapi sistem yang tersendiri lah. Jadi dari segi teknologi saya rasa setanding. Alhamdulillah, tahniah tuan. Tadi itulah kita dapat anugerah kan. Kita kalau kita tak tahu kita mungkin kita rasa bangga, tapi ni rasa lebih cukup bangga lagi tuan. Tahniah tuan. Jadi masa depan smart dan dynamic infrastructure tuan kalau dulu infrastruktur lebih bertumpu kepada struktur dan juga fungsi asas saja. Tapi hari ini kita sudah melihat beralih ke arah smart infrastructure dan yang lebih connected, intelligent dan juga data driven tuan dengan perkembangan IR 4.0, AI, IoT dan juga digitalization. Jadi dari segi perusahaan aset mungkin semakin berubah dan juga semakin reaktif tuan Jadi tuan, bagaimana tuan melihat masa depan smart infrastructure ataupun FM ni dan dynamic asset management yang ada di belakang kita ni tuan dalam tempoh 10 ke 20 tahun yang akan datang tuan? Okey, sebelum saya sambut soalan tu, saya nak ceritakan sikit berkenaan dengan drawbridge yang kita ada ni lah. Kita perlu pastikan, saya pernah ada sebut tadi, nak pastikan seamless operation kan. So kita perlu pastikan backup system yang ada. Kita tak boleh ada single point of failure lah. Maknanya kita akan ada backup. Sekiranya berlaku macam ni, kita boleh ada sistem yang manual dan sebagainya lah. Jadi itu yang penting. Jadi untuk menjawab soalan tadi, memang secara dasarnya memang kena ada sistem yang backup. Tapi macam mana kita nak menangani untuk adapt kepada sistem dengan teknologi yang ada. Jadi akan ada sistem-sistem baru. Contoh tadi macam smart sensor, machine learning, AI driven punya teknologi. Jadi ini sebenarnya amat membantu dan juga sebenarnya kita boleh explore. Akan datang akan ada teknologi baru. Saya ambil contoh. Mungkin kita tengok mungkin bahagian mechanical dekat drawbridge ni sendiri. Mungkin akan ada spare part barang yang mungkin no longer in production. Tapi kalau kita ada teknologi, contoh dia ada 3D printers. 3D printers, dia boleh print dan boleh buat spare part tu. Dia boleh sampai ke situ. Teknologi dia kita boleh berkembang dan sebagainya. Cuma apa yang penting, pemain industri itu dia kena tahu apakah keperluan yang sesuatu bangunan ataupun sistem yang ada. Dia kena bagi input kepada macam contoh software engineers dan sebagainya, IT, supaya dia tahu sistem architecture macam mana supaya dia dapat membantu. Mungkin dia tahu keperluan, tapi yang nak buat design apa semua tu perlukan expert di bidang lain. Jadi benda ni amat dinamik. Jadi saya nampak amat menarik dan very interesting lah untuk akan datang. Akan ada perkara-perkara baru yang sebenarnya boleh membantu. Mungkin kita tak nampak buat masa sekarang, tapi bila teknologi dah evolving amat cepat, ada saja benda-benda baru yang kita rasa perlu. Kita perlu dan kita boleh fikirlah, kita boleh explore sebenarnya. Maksud dia kita bukan sekadar gunakan sistem yang beberapa tahun yang ke belakang dan insya-Allah akan menambah baik ikut keperluan semasa tuan Pasal sistem yang ada ni mungkin lifespan dia mungkin 10-20 tahun. Tapi akan datang macam mana? Mungkin ada lebih memudahkan lagi. Perlu kukuh seperti sedia kala. Dan akan ada teknologi baru, AI driven punya teknologi, dan ada sistem penyelenggaraan yang better. Macam saya sebut tadi, machine learning, dan dia akan study pattern pergerakan. Contoh dia pergerakan Besco, kita tengok masa buka tu, masa bila berlaku abnormalities tu.
So dia akan detect masa ni. Jadi bila kita tahu tu, kita akan tengok So benda itulah amat membantu. Kadang-kadang kita tak nampak, tapi bila ada teknologi dengan ada sensor sistem dan sebagainya, dia amat-amat membantu. So saya nampak perkara ni evolve dan akan berlaku. Bukan kepada bangunan-bangunan baru saja, tapi bangunan-bangunan lama yang kita nampak boleh membantulah. Kita ambil contoh London Bridge. Dah berapa ratus tahun pun. Lama tapi masih utuh. Eiffel Tower. Lama juga tu. Dia mesti ada teknologi baru yang boleh membantu. Contoh Eiffel Tower kan. Dia ada struktur dia yang ada skru-skru tu kan. Jadi macam mana kalau kita sekadar memeriksa secara fizikal, kita mungkin tak nampak. Betul. Tapi kalau ada sensor contoh dia, di semua bahagian tu, dia kata komponen dia dah longgar contoh dia. Dia boleh detect dan dia memberitahu ni kan. Betul. Jadi benda-benda perkara-perkara macam tu boleh membantu. So saya nampak future tu ke arah tu. Ya. Okay, terima kasih Tuan berkaitan dengan soalan tu. Jadi seterusnya Tuan, apa pandangan Tuan berkaitan dengan legasi ataupun impak terbesar Jambatan Angkat Kuala Terengganu ni kepada negeri Terengganu itu sendiri dan juga masa depan industri infrastruktur negara? Kerana hari ini bukan sekadar menjadi mercu tanda untuk negeri, tetapi juga menunjukkan bahawa Malaysia mampu memiliki infrastruktur moden, pintar dan juga bertaraf antarabangsa. Ya. Memang saya berharaplah Jambatan Angkat ni menjadi satu legasi kepada kerajaan negeri. Salah satu bangunan yang mercu tanda, yang ikonik dan boleh diwarisi dan saya nampak dia menjadi pemangkin kepada mungkin teknologi lain atau bangunan-bangunan lain yang akan dibina di masa akan datang, berpandukan kepada prinsip kerja tempatan mampu bukan sekadar buat, mampu menyelenggara dengan baik dan sistem tu dapat bertahan hingga ke beberapa lama lah. InsyaAllah Tuan. Jadi sebagai penutup Tuan, apakah nasihat ataupun kata-kata inspirasi Tuan kepada facilities manager ataupun engineers? Mungkin ada yang tengah duk belajar, dia tak tahu apa benda FM ni, adakah boleh pergi jauh. Macam Tuan cerita tadi kan, pengalaman Tuan yang dah bekerja di sektor FM di bank mungkin orang duk fikir FM di kerja bank ni mungkin kerja duk dekat kaunter ataupun kerja dekat accountant kan. Tapi Tuan sendiri FM manager dekat pada masa tu mungkin Tuan boleh ceritakan sikit pengalaman Tuan dan juga generasi muda supaya dia orang terinspirasi lah berkenaan dengan sebenarnya saya memasuki bidang ni pun bidang terjun. Bila saya belajar dulu, memang cita-cita saya nak jadi accountant. Jadi orang kata ada jodoh dalam bank juga kan. Biasa dia untuk bidang FM ni, apatah lagi sekarang lah. Dulu memang orang tak nampak. Orang nampak nak buat bangunan saja. Orang nampak arkitek, orang nampak engineer. Engineer untuk buat, design buat. Tapi who's going to maintain? Tak ada. So FM lah. Betul. Kan? Jadi bila berlaku tu, saya pun bila kita belajar dulu kan, sebelum kita sambung selepas saya buat A-level tu, saya dimaklumkan perkara ni, saya nampak this is very interesting. Jadi saya bermula dari situlah. Saya bermula belajar teknologi dan sebagainya lah. Jadi itu masa belajar. Dia lebih kepada masa tu dalam 90-an lah, 90-an. Teknologi baru ni belum surface lagi lah. Mungkin ada dari segi IT ada sikit-sikit, tapi dia tak kurang kepada application, dia lebih kepada teori. So bila benda masa berlalu ni ada saja. Bila kita tengok, kalau kita dalam industri ni, kita nampak something yang kita boleh buat yang better lah. Dari segi cost, dari segi manpower reduction, dari segi mungkin energy, ataupun early detection. So benda ni kita nampak, kita explore. Jadi kita nampak amat menarik. Pasal dia berbeza dengan mungkin arkitek ataupun mungkin engineer. Orang kata kalau bad time lah, bad time kan. Kalau ni mungkin bangunan tak akan buat.
bangunan tidak akan dibina kerana bad time, tak ada duit dan sebagainya. Tapi bangunan yang ada masih ada. So who's going to maintain it? Takkan nak biar buruk macam tu kan? Dia kena maintain. Betul. Jadi bila ada maintenance, ini FM akan masuk. FM akan buat. Jadi saya nampak very amat berpotensi, dan apatah lagi kalau kita boleh adapt dengan teknologi yang ada dan kita perbarui, akan ada perkara-perkara baru. Ini yang saya sebut tadi, perkara-perkara mungkin buat masa sekarang, tapi future banyak lagi. Seamless, macam-macam. Dia ada macam immersive punya experience yang tadi dah, yang ambil gambar yang boleh sekarang ni pun dah berlaku. Betul. Contoh dia real time experience, lepas tu interactive communication. Dah akan ada lagi benda-benda baru yang saya rasa good to explore lah. Itulah saya rasa kepada anak-anak muda lah yang baru nak tahu bidang ni. Saya rasa amat menarik dan kita boleh apply teknologi, terutamanya dari segi mungkin AI dan sebagainya kepada kita punya pengetahuan untuk menyelenggara bangunan lah, FM lah. Ya. Itulah, untuk teman-tuan, saya dulu pun belajar building surveying tau. Jadi building survey di UiTM. Jadi saya pun tak tahu apa benda FM ni kan. Jadi bila kita belajar tu, kita nampak apa masa depan ni. Jadi kita masa tu mungkin belum terdedah lagi dengan kita, sebab kita nampak bangunan dekat Malaysia ni banyak, tapi tak ada siapa yang, bukanlah tak ada siapa, maksud dia dari segi maintenance tu kurang. Jadi dari segi awareness tu mungkin kurang tuan Jadi, dia macam ni, maintain, orang kata semua orang boleh maintain. Tapi how to maintain in good condition lah, supaya biasa dia building ni rundown kan. Dia isu dia lifespan dia tak bertahan dan sebagainya. Contohlah kalau bangunan ni kalau berada di tepi pantai, kalau kita tak jaga, contoh dia dari segi greasingnya ataupun dari segi corrosion protectionnya, dia akan berlaku. Jadi lifespan tu sebenarnya lagi cepat. Dia punya tempoh hayat dia lagi cepat. Lagi cepat. Pasal kita tak jaga. Tapi kalau kita jaga, kita ada teknologi yang boleh membantu, akan ada benda-benda baru. Contoh dia kalau dari segi protection untuk anti corrosion dan sebagainya, akan ada benda-benda baru ni yang boleh membantu, yang mungkin lebih jimat dan lebih senang. Jadi benda macam itulah dia amat membantu. Okey, terima kasih. Mungkin tuan ada kata-kata akhir kepada penonton podcast kita pada hari ini. Jadi mungkin mungkin nak promote sendiri apa ni ke tuan? Silakan. Okey. Okeylah, bagi pihak TI Properties lah, saya yang pertama sekali saya amat berterima kasih lah kepada FM Podcast lah, kerana untuk dapat hadir, dapat memberi peluang kepada saya sikit sebanyak berkongsi pengalaman lah. Bagaimana pengalaman saya sendiri dan juga bagaimana TI Properties ni boleh menyelenggara, menjadi pemegang amanah kepada kerajaan negeri untuk menyelenggara bangunan ni. Kepada saya sebut tadi, bangunan ni amat menarik lah, amat ikonik. Orang datang kena naik atas, kena naik ke menara, kerana di atas sana pengalamannya berbeza dan tidak boleh tidak amat menarik, yang kita boleh buat kenangan. Saya pernah sebut bangunan ni merupakan a bridge sitting onto horizon. Jadi dia bagi pada waktu pagi matahari naik, kita boleh tengok di sebelah timur. Sebelah petang bila matahari jatuh di sebelah barat. Jadi itu dari segi matahari naik dan matahari turun. Dalam masa sama kita ada 360 punya view, boleh melihat sama ada Laut Cina Selatan, Bandar Kuala Terengganu dan sungai-sungai yang ada. Sungai Terengganu lah. Dalam masa sama kita ada dua di drawbridge ni kita ada dua tower lah. Tower pertama di sebelah selatan, yang mana kita buka kepada daily visit, untuk visitor lah, untuk pengunjung untuk melawat ke tower kita lah, dan kita mengenakan sedikit charge lah. Jadi sana, bila naik sana, kita ada pameran, kita ada tempat bergambar dan sebagainya. Itu yang sebelah selatan lah. Satu lagi kita ada
package kita panggil lawatan hidrolik, di mana kita bagi peluang kepada pengunjung, terutamanya pelajar-pelajar lah, untuk mengetahui secara detail apakah teknologi yang ada, dan kita bagi sedikit penerangan lah. Yang ni amat menarik. So pun kita buka, kita bagi tawaran kepada pengunjung. Dalam masa sama, di sebelah utara kita ada event hall untuk buat event lah. So kita buka kepada public juga untuk membuat tempahan. Dia macam-macam, ada mungkin pernah ada buat wedding pun ada. Oh, sini? Ada. Oh, menarik. Wedding, raya, nak buat yang anniversary dan sebagainya lah. So amat menarik lah. Pengalaman di kat atas tu tidak boleh dibanding, tidak ada lah di tempat lain lah. Sebab view 360 yang tuan sebut tadi. View 360 pengalaman tu. Pasal dah tak ada tempat lain lah. Betul, kan? betul. Dan kita kadang-kadang kita ada permintaan yang orang kata, saya nak datang ni, saya nak tengok lah macam mana drawbridge tu, dash queue tu dibuka. Dan kita boleh offer pun. Katakan boleh. Tapi kita kenakan sedikit bayaran lah untuk buka dan ambil gambar. Jadi video dan ambil gambar lah. Jadi benda-benda ni lah, benda yang kata orang yang dicari sekarang lah. Yang dicari yang geng inilah, yang Instagram dan sebagainya. Dia amat suka perkara-perkara tu. Jadi kita buat live dan sebagainya. So jadi memang saya berharap lah kepada para pengunjung lah, terutama yang datang daripada luar negeri Terengganu yang mungkin tidak tahu. Dia mungkin selama ni dia ingat datang ke drawbridge sekadar lalu bawah, ambil gambar dekat luar, itu saja. Tapi sebenarnya pengalaman yang berbeza yang tidak boleh dibeli dengan nilai ringgit lah. Betul. Kalau naik ke atas. Saya rasa itu sajalah kok. Okey, alhamdulillah. Okay. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Nawasi Muhammad atas perkongsian yang sangat bermanfaat dan membuka perspektif baru mengenai pengurusan infrastruktur dinamik seperti Jabatan Angkat Kuala Terengganu ni. Jadi banyak perkara yang kita pelajari hari ini, dan bukan sahaja dari aspek operasi teknologi, tetapi juga bagaimana facilities management memainkan peranan penting dalam memastikan aset strategik negara kekal selamat, efisien dan juga mampu bertahan untuk jangka masa panjang. Dan paling menarik paling menarik, episod kali ini benar-benar dirakam secara langsung di lokasi drawbridge ini sendiri, bukan di studio, bukan menggunakan green screen, tetapi terus di tengah-tengah mercu tanda ikonik yang menjadi kebanggaan rakyat Terengganu dan Malaysia. Jadi kepada semua penonton dan pendengar FM Podcast, harapan kami bukan sahaja dapat mendengar perkongsian yang bermanfaat, tetapi turut merasai sendiri suasana dan keunikan drawbridge ini bersama kami. Jangan lupa untuk terus mengikuti FM Podcast lebih banyak perkongsian yang menarik berkaitan facilities management di Malaysia. Saya hos anda mengucapkan terima kasih. Jumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jangan lupa juga untuk follow, subscribe, komen dan share official YouTube dan semua social media official Instagram, Facebook dan TikTok.